Ropi kahwin lagi. Ini dia betul ni. Seindah bunga di taman. Batu. Amboi. Kejap aku dapatkan sikit lagi. Bak gunung yang megah. Wah Pak Din. Wah, tadi main tutup-tutup mata. Ini jalan bersama. Macam dah ada keserasian je. Sesekali. Cuk, aku dengan Pak Din ni tak ada apa-apa. Aku tadi jalan sama sebab tersumpah dengan Pak Din. Aku dengan Pak Din macam bapak dengan anak je lah. Apa ni Mila? Sampai hati Mila cakap macam tu. Pagi tadi ya mesra. Tutup-tutup mata Pak Din lagi. Nyanyi-nyanyi lagu. Ini Pak Din longkang ada depan. Lompat. Kata ada surprise. Bergurau-gurau. Hang tu sebaya aku. Ni aku cakap sikit. Hang nampak muka aku? Nampak tak? Kalau aku tengok muka kau ni, dah hukum pakai tudung. Sama kerut. Yalah, itu maksud dia. Muka hang dengan muka aku sama je. Nanti aku nak tanya. Yang ngelap meja ni tadi tu orang apa pekerja kamu? Kerja bagus. Kenapa dah macam pelayan dandut? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kodi. Pak Kodi, tolong buat air 5 pensel. 5 pensel. Okey, boleh. Buat cepat sikit Bukan lah. 5 pensel. Daripada mana je? Ni daripada mana? Pasang papan iklan dekat kedai. Kita bagi nombor besar sikit lah. Sebab susah sangat nak cari orang sewa ni. Okey, terima kasih banyak. Dia sebenarnya beginilah, Jis. Sebenarnya kau kena strategi untuk orang sewa kedai kau. Siapa sewa setahun, dapat diskaun 50%. Baru nak sewa.